Area Bukit Sekilau sekarang memang best gila-gila. Yang mana kan, ya Allah, petang-petang kau lapar, berjalan kan, teringin nak cari makanan panas-panas, kau boleh datang dekat sini lah. Banyak tau gerai, terutamanya kita nak review lah kedai mak kita ya. Mana? Ini kedai mak kita you. Ni dia ada jual keropok leko ya. Kau boleh tengok sendirilah dekat sini tau. Okey, yang dekat sana juga dia ada jual ayam tenders, air kelapa kat sana. I don't know apa, malas nak pergi. Okey, kita nak review kat sini lah. Hari ni nampak juga ada air kelapa ya. Wow, air kelapa panas-panas ya. Siapa yang datang kat sini memang kita bagi panas-panas. Kau nampak tak? Tadi ramai weh. Ni dah tak ramai, so kita bolehlah nak review kan. Yang mana dekat sini area Kuantan wajib datang dekat area Bukit Sekilau. Panas-panas kau kena makan nasi, makan keropok kan nasi Sana Syah. Okey, yang mana kita ada apa? Ni. Apa ni? Cucu udang ni berapa ringgit ni? RM2 satu. Ni sedap. Ini nenek kita buat memang padu. Ini kita ada popia. Popia sardin, popia bergedil. Ni apa? Popia sayur And then kita ada jemput pisang. Wow. Makanan orang lama mesti adanya. Nak kena mari sini. Ini apa ni? Cek Mek Molek. RM1 satu yang ni. Yang ni RM5 Okey, yang ni kita ada apa nama? Ubi keledek RM6 ubi keledek RM6 Gori-gori pisang, keropok sagu, keropok ranting dan keropok keping. So yang mana dekat sini kan panas-panas. Kau tengok tu, kita potong dia. Yang mana tu? Memang power lah orang ni. Siapa datang, cakap je nama Masturika, confirm dia senyum. Akak ni tak berapa sihat ni. Sian dia tak sihat pun kena buat kerja. Akak jangan serius sangat Kak. Kita nak review ni kakak. Cakap sikit 2 patah 3 kata kakak. Cepatlah kakak. Yang mana? Panas-panas kau datang dekat sini. Kita ada ni yang mana pun buat goreng-goreng benda panas-panas ni. Inilah dia. Tak ada kedai ni cepat ba. Kau tengok tu. Panas-panas tu. Ini kalau kau tak datang memang rugi. Kita bagi panas-panas tu. Ini apa nama dia? Abang Mahathir. Abang main motor zaman-zaman dulu ni. Area Kuantan siapa tak kenal ni memang rugilah. Gila gagah abang ni. Kakaknya sibuk. So area Kuantan yang mana panas-panas tu korang kenalah apa kena. Aku nak makan ni, nak review makan. Aku kenyang ni. Aku just tolong review macam ni je lah. Ikhlas. Dah tunjuk dah tadi. So yang mana panas-panas tu kau wajib kena datang kat sini. Kena minum air kelapa. Sedap weh. Minum air kelapa panas-panas pun sejuk tekok. Ni air kelapa kita. Satu gelas berapa ringgit? Gelas RM3. RM3 masih harga yang murah lah. Tak ada mahal lagi kat sini lah. So yang mana dekat sini datang dekat Sekilau tak beli memang rugi loh. Ini apa kau nak panas-panas ni, korang kena beli datang kat sini. Memang sedap. Panas-panas kita memang tak suka bagi panas-panas. Nampak? Cina pun memang datang membeli dekat sini lah. Nampak tak? Nampak? Memang padu-padu kita bagi panas-panas. Nampak tak? Abang kita buat air lagi. Menggoreng lagi kakak kita, potong lagi. Tengok betapa bekerja keras suami isteri ini. Kau nampak tak? Okey, yang keropok leko ni berapa yang tadi? RM2 6 keping. Okey, ni RM2 6 keping. Keropok ranting RM4 so yang mana dekat sini nak grab, nak pergi datang, silalah hadir di mana ni? Tengoklah kat area sini aku. Area Kuantan Bukit Sekilau berhampiran di sini.
Okey, nampak ya, keropok leko panas-panas di Bukit Sekilau. So, siapa nak boleh datang dekat sini ya. Okey, apa-apa korang nak tanya apa-apa, jangan lupa komen, share and subscribe, like, tekan loceng ting ting ting. Bye bye. Komen down, jangan lupa komen.